Hello guys, jumpa lagi kita di Ras dan Ras Channel. Okey, apa khabar sahabat-sahabat semua dimanapun anda berada? Semoga sihat-sihat selalu, dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan diberi kebahagiaan dunia akhirat. Dan sebelum itu, jangan lupa like, komen dan subscribe, tanda anda support channel saya supaya engagement kita naik. Okey, kali ini kita masak nasi goreng sup ketam. Macam mana rupa nasi goreng sup ketam? Jadi tengok video ini sampai habis dan pelan-pelan. Okey. Ini ada satu mangkuk besar nasi. Ini untuk 3 orang makan lah. Ini untuk 3 orang makan. Lepas tu kita ada 3 biji telur. Kita masuk je. Lepas tu kita ada perencah nasi goreng Cina. Ini ada 2 paket. 2 paket. Kita habiskan je 2 paket ni. Lepas tu kita bubuh minyak bijan 1 sudu makan. 1 sudu teh. Untuk menambah dia punya aroma. Lepas tu kita gaul sampai dia sebati. Jadi ini kita tak perlu tambah garam ke apa ke sebab perencah nasi goreng Cina tu dah cukup rasa dah. Kita gaul sampai bahan-bahan tu menyatu ataupun sebati dengan nasi. Ini dah sebati, tinggal kita masak goreng. Okey, stay tune. Okey, kuali kita dah panas. Kita masukkan kita punya margarine. Kalau ada butter lagi sedap, lagi bagus. Ini kita masukkan margarine sebanyak agak-agak je lah. Margarine kita dah cair. Kita masukkan kita punya bawang putih sebanyak 5 ulas. Cincang kasar je. Lepas tu masukkan 3 batang daun bawang. Kita tumis sampai dia kekuningan ataupun aroma dia naik. Kita punya bawang dah kekuningan ni, kita boleh masukkan kita punya nasi. Kita boleh tambah sedikit daun bawang. Okey, nasi goreng kita dah siap. Kita boleh tutup api. Jadi ini dia kita punya nasi goreng kita.
Sekarang kita masak dia punya sup pula. Stay tuned. Kali kita dah panas, kita masukkan kita punya minyak. Minyak jangan banyak. Sikit je. Kita masukkan kita punya bawang putih sebanyak 5 ulas. Lepas tu masukkan cendawan shiitake 8 biji, potong nipis-nipis. Kalau tak ada cendawan yang hidup, cendawan yang kering pun boleh. Tapi kena rendam dulu lah. Lepas tu kita masukkan isi ayam yang dah siap dipotong nipis-nipis. Lepas tu kita masukkan 1 mangkuk air. Kita tambah sikit lagi. Kemudian kita masukkan perencah tom yum. Tom yum 1 paket 1 paket kecil ataupun bersamaan dengan 2 sudu makan. Lepas tu kita masukkan perencah odin. Odin 2 sudu makan. Lepas tu kita tutup dulu bagi kita punya sup tu mendidih, baru kita masukkan bahan-bahan yang lain. Okey, stay tune. Okey, kita tengok. Oh, kita punya sup dah mendidih. So kita boleh masukkan kita punya grip stick. Jari ketam. Kita masukkan je. Lepas tu kita masukkan garam. Garam secukup rasa. Garam secukup rasa. Ajinomoto secukup rasa. Lupa nak bagi tahu. Kalau ada udang, lagi sedap. Boleh letak udang, ayam dengan grape stick ni. Kalau ada udang tu lagi sedap. Baru ada rasa manis dia punya sup dia. Okey, kita tutup sekejap, kita masak lebih kurang 2 minit. Okey. Itu dia. Sekarang kita bubur air tepung jagung.
Tengok dia punya kelikatan dia, kepekatan dia. Memang terbaik. Lepas tu last sekali kita bubur telur 2 biji. Tabur je. Lepas tu kacau. Dalam masa yang sama tutup api. Dah siap. Oh, cantik dia punya kuah, nampak? Sekarang masa untuk kita plating. Stay tune. Macam inilah kejadian dia. Kita punya nasi goreng dengan kita punya sup ketam kita. Sekarang masa untuk kita tuang dekat nasi. So kita tuang je macam ni. Lepas tu kita tabur daun bawang. So alhamdulillah, ini dia nasi goreng sup ketam kita. Nasi goreng sup ketam by Ras dan Ras. So setakat sini saja untuk kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di next video dengan resipi yang terbaru dan terbaik daripada saya. Dan sebelum itu, sekali lagi jangan lupa like, komen dan subscribe dan share juga pada sahabat-sahabat di luar sana. Jadi jangan risau, girlfriend anda tak akan marah. Sebab apa? Ini dia tak ada tauge. Okey.